Pemilik MIG Production, David Teo, menegaskan gandingan pelakon Alif Aziz dan Ukasa Sindros dalam drama terbaru berjudul Madu atau Racun bukan strategi meneguk di air keruh. Sebaliknya berlaku atas ketentuan takdir, bukan gimmick atau mengejar rating. David berkata pemilihan kedua-dua pelakon bagi naskah yang bakal ditayangkan di platform IQE itu sama sekali tidak dirancang sejak awal, sebaliknya berlaku selepas beberapa calon asal menarik diri. Dari segi perancangan awal, kami langsung tidak terfikir mereka berdua akan bertemu dalam projek ini. Ia bukan sesuatu yang dirancang seperti didakwa segelintir pihak, kononnya kami sengaja mahu mencipta kontroversi. Sebenarnya kami sudah mencari beberapa pelakon grade A, namun ada yang tiada masa, ada yang menarik diri pada saat akhir setelah meminta bayaran terlalu tinggi. Kemudian tawaran dibuat kepada Ukasa dan dia bersetuju. Kami anggap ini sebagai ketentuan atau jodoh untuk bekerjasama, katanya. Mengulas kecaman netizen termasuk ugutan untuk memboikot drama berkenaan, David meminta orang ramai berhenti mengungkit kesilapan lampau seseorang individu. Katanya setiap manusia tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan tindakan memboikot hanya akan menutup peluang kedua buat pelakon untuk memperbaiki diri. Mengapa perlu harus mengutuk dan mahu memboikot? Kenapa tidak cermin kesilapan diri sendiri terlebih dahulu sebelum menghukum orang lain? Jika ibu bapa atau pasangan kita sendiri tidak memaafkan kesilapan kita, bagaimana perasaan kita? Jadi mengapa kita tidak boleh memaafkan dan memberi peluang kepada mereka berdua, katanya. David turut menegaskan perceraian tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menyekat kejayaan seni seseorang, memandangkan ia adalah perkara yang lumrah berlaku dalam masyarakat. Dalam masa sama, beliau meluahkan keheranan terhadap sikap segelintir netizen yang dilihat meletakkan standard berbeza dalam menilai isu perceraian membabitkan selebriti. Perceraian bukan perkara luar biasa. Ada yang bercerai 2 kali dan berkahwin semula secara besar-besaran tetapi mendapat sokongan ramai. Jadi mengapa dalam kes ini timbul isu mahu memboikot, katanya. Menyentuh kemungkinan impak boikot terhadap jumlah tontonan, David berkata dia bersedia menerima apa jua ketentuan, namun tidak akan merayu penonton untuk menonton drama terbitan syarikatnya. Tuhan yang menentukan segalanya, kita tidak boleh menghalang atau merayu orang untuk menonton. Jika mau menonton, silakan, jika tidak, kami tidak boleh memaksa, katanya. Drama Madu atau Racun arahan Arya Rahim yang mengandung 12 episod dijadualkan memulakan penggambaran pada 19 Januari ini. Saya tak nak pun, tu je. Kalau korang tanya saya tak nak. Saya benda yang saya tak nak, saya tak boleh nak cakap pun sebenarnya. Tapi saya terima kasih dekat semua yang daripada awal lagi korang datang ni semua. Tapi sekali lagi tolong jangan tulis benda-benda buruk pasal Usha, jangan kecam dia ke siapa-siapa, cakap baik-baik je. Benda ni dah at the end dia, saya dah cuba yang terbaik. Saya dah daripada awal saya cuba pertahankan. Saya tak ada apa saya nak being fake ke apa tak, tapi saya cuba. Tapi dah memang Allah kata sampai sini, saya tak nak sampai sini. Saya harap sebab saya memang saya tak ada benda lain lah. Saya ada dia dengan anak je sebenarnya. Tapi tak apalah, cubalah.